Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma ij'alna min as-su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'i al-maghdubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung balik pengajian kita Matan Abi Syuja', yang mana masih kita sekarang ini masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan al-fara'id ataupun al-mawarith, berkenaan dengan pembahagian pusaka. Jadi sekarang ni kita sampai kepada muka surat 157, yang mana dalam muka surat 157 dia kata al-asabah. Al-asabah, dia bukan cara eja tu salah tu, al-asabah itu salah. Dia dua, sama ada al-asabah ataupun al-asabat. Baik. Wa aqrabul asabati alifun thumma ibnuhu thumma al-abu thumma abuhu thumma al-akhu lil-abi wal-um thumma al-akhu lil-ab thumma ibnu al-akhi lil-abi wal-um thumma ibnu al-akhi lil-ab thumma al-'am 'ala hadha at-tartib thumma ibnuhu fa in 'ulimat al-asabatu fal-mawla al-mu'tiq. Baik. Jadi sekarang ni kita masuk dalam bab asabah. Kita kena cerita sikit bab asabah. Baik, dalam pembahagian pusaka, ahli waris mengambil pusaka daripada orang yang meninggal dunia. Yang disepakati oleh ulama adalah dua dengan dua cara. Ini yang disepakati oleh ulama. Dia ada yang berlaku khilaf. Yang pertamanya nama dia ala sabilil fardhi, melalui cara mengambil fardu. Fardu ni maksudnya qada yang telah ditetapkan, sedikit ataupun banyaknya oleh syarak. Okey, itu maksud mengambil fardu dengan cara fardu. Yang kedua, mengambil fardu dengan cara asabah. Apa maksud mengambil fardu? Mengambil fardu pula. Yang keduanya, mengambil pusaka dengan cara asabah. Maksud mengambil pusaka dengan cara asabah adalah ketika mana tidak ada ahli waris yang lain selain daripada ahli waris asabah, maka keseluruhan harta pusaka yang ditinggal oleh si mati dapat kepada dia. Tapi boleh faham? Kalau ada ahli waris asabah, ada ahli waris fardu, maka bagi kepada ahli waris fardu dulu. Mana hak yang masih lagi berbaki, barulah diberi kepada ahli waris asabah. Okey. Jadi kesimpulan, kesimpulannya cara mengambil fardu. Kesimpulannya, cara mengambil pusaka. Okey, cara mengambil pusaka dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, nama dia adalah, okey, kalau dalam bahasa kitab dipanggil jinsu. Okey, dalam bahasa kitab dipanggil jinsul irfi, jenis pusaka. Ya, jinsul irsi dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya fardun, yang keduanya asabah ataupun ta'sib. Yang pertamanya nama dia fardun, yang keduanya nama dia ta'sib.
Apa makna jinsul ithid? Jenis mengambil pusaka. Ada orang mengambil pusaka dengan cara fardu, ada orang mengambil pusaka dengan cara asabah. Maksud ada orang yang mengambil pusaka dengan cara fardu adalah apa hak yang dia dapat daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, kadar yang telah ditetapkan besar kecilnya oleh syarak. Sebelum daripada ni kita cover fardu yang disebut di dalam Al-Quran ada 6. Yang pertamanya adalah 1/2. Yang kedua 1/4. Yang ketiga 1/8. Yang keempatnya 1/3. Yang kelimanya 2/3. Yang keenamnya adalah 1/6. Okey, ni adalah fardu yang disebut di dalam Quran. Fardu ni kadar yang ditetapkan besar kecilnya oleh syarak. 1/2 maksud separuh. 1/4 maklum, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Ni fardu hak yang diambil oleh ahli waris ketika seseorang meninggal dunia. Okey, boleh faham? Ta'sib, apa ada ta'sib? Ta'sib ataupun asabah ni adalah dia mengambil. Okey, ta'sib secara mudah, kalau tidak ada ahli waris yang lain, hanya dia sahaja, maka keseluruhan harta yang ditinggal oleh si mati dapat ke dia. Tapi kalau ada ahli fardu waris, ahli waris fardu yang lain, maka dia ambil baki daripada apa yang ditinggal oleh ahli waris